kita tak perlu repair rumah tu banyak kali. Betul. Kita nak guna lantai yang terbaik, kita guna kayu yang terbaik. Kita tak nak repair rumah tu banyak kali sebab kita nak duduk dekat situ bertahun-tahun. Sama juga dengan LRT ataupun MRT. Tengok masa Najib buat. Betul. Tapi apa yang Tony Phua cakap, dia kata benda tu seolah-olah macam dia kata, asalkan boleh berfungsi. Yes. Yang aku bengang tu Anas, kalau kau nak cerita asal boleh berfungsi, Tony Phua dan Lim Guan Eng, baik kau duduk sangkar babi je. Boleh, Sangkar babi pun boleh berfungsi, melindung daripada panas dan hujan. Yes. Bagi pipe air sikit. Bagi pipe air, mandi boleh, makan boleh. Boleh asalkan berfungsi. boleh berfungsi sebagai Yes. pelindungan. Patutlah. Kau berlindung daripada panas dan hujan. Sama je. Konsep je sama. Patutlah stesen LRT 3 dibuat macam kandang babi. Memang macam kandang babi pun. Aku nak cakap stesen LRT 3, aku tengok daripada jauh, aku tengok macam dia macam apa tau? Aku tengok dia jauh macam macam apa nama ni, reban ayam tau. Ya. Reban ayam. Tapi bila kau Tak, ambil Nas, gambar, kalau kau tengok railing tu Nas, dekat Kelang tu, kalau kau on the way nak pergi Kelang kan, kau nak jalan pergi ke Port Kelang kan, kau lalu kau ikut jalan federal, kau akan nampak railing dekat atas tu memang macam sangkar babi yang dekat China tu Nas. Itu aku nak kata. Kau tengok daripada jauh macam reban ayam. Bila kau duduk dekat-dekat, kau tengok ke atas macam kandang babi, bang. Railing. Memang macam kandang, benda macam kandang babi kau bagi kat rakyat. Itu aku kata. Tombangnya Anwar Ibrahim. Kerajaan baru kena refurbish balik semua stesen MRT 3, semua stesen LRT, tapi kita tinggal satu stesen LRT 2 sebagai monumen. Kita buat monumen. Inilah standard yang kita, supaya rakyat bila nak undi balik Pakatan Harapan, ini standard dia orang buat. Kita sediakan monumen. Sebab apa? Kalau MRT 1, Olivia, kau pergi ambil gambar, kau tak nampak macam kandang tau. Kau tak ada sisi-sisi yang kau boleh, kau ambil gambar bumbung dia ke, ini macam kandang babi, tak ada. MRT 2 kau ambil macam tu je. Kau pun malu nak letak Instagram lah, bro. Ya, betul. Contohlah kan MRT 1 masa tu, aku ambil ni, bangga hantar. Bro dah siap. Macam aku tengok MRT 2 punya station. Damn shit, man. Dan betul. Dan lagi satu salah satu punca, dia sebenarnya banyak, tapi kita hari ni kita tak boleh lah nak cerita banyak. Mungkin masa idea balik nanti kita akan cerita lebih lagi. Dan lagi satu Anas, kau nak tahu tak, salah satu punca yang diorang bawa, naratif yang diorang bawa daripada sebelum menjadi kerajaan, sampailah dia dah jadi kerajaan, sampailah ke pilihan raya negeri Sabah, sampailah ke PRN Johor. Najib 1MDB Rosmah. Najib 1MDB Rosmah. Kau tak ada topik lain. Kau dah jadi kerajaan, kau cerita pasal Najib. Okey, kau nak cerita pasal Najib. Najib dah masuk penjara kot. Lepas tu Ngah Komeng buat statement apa? Kalau UMNO menang besar, Najib bebas, saya letak jawatan. Hello Ngah Komeng, kita sangat gembira kalau you letak jawatan. Dia duk cerita masa Najib dalam penjara. Duk cerita Najib sakau-sakau. Masa dia dalam penjara, ada tak barisan-barisan kempen Anwar meliwat? Anwar dalam penjara kerana sebab meliwat. Ada tak masa tu kau dengar Najib berkata Anwar meliwat? Jangan lantik dia. Jangan lantik peliwat ataupun bini peliwat. Jangan undi bini peliwat. Ada tak? Tak ada. Ini Najib dah masuk penjara. Disabitkan bersalah. Lepas tu, diorang punya kempen kata kalau Najib keluar, dibebaskan, Ngah Komeng nak letak jawatan. Dia ingat dia buat statement macam tu, dia boleh menarik undi orang Cina. Buktinya, DAP dah lingkup, guys. Lepas tu, beberapa hari sebelum minggu terakhir tu, tahu tak? Sebab isu Najib tak jadi. Dia kata Najib 1MDB tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab bila dia nampak Anwar Ibrahim dah kena dia kata kita kena tukar taktik. So dia tukar taktik, dia guna apa? Dia bawa nama Rosmah pula. Yang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Dia macam ni lah. Dia pun Olivia, sebab apa dia kempen guna Najib? Sebab dia dah tak ada bahan langsung. Dan benda tu pula sebab anak Najib ada beritahu kalau tapi anak Najib tu dia bukan jawatan tinggi dalam UMNO. Dia tak ada influence dalam UMNO. Kalau bapak dia boleh masuklah penjara, lepas tu Zahid pula boleh bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Kau ingat anak Najib tu ada influence ke dalam politik UMNO? Betul. Tak ada. Yang anak dia yang cakap tu pun aku rasa anak sulung dia, bukan anak nombor dia. Anak nombor Nazif, dia Nazif. Adalah Nazif. Anak nombor yang satu lagi tu lain lah. Dan tak ada dia anak Najib punya pengaruh dalam UMNO. Dia bukan macam Nurul Izzah punya pengaruh dalam UMNO pengaruh dalam Pakatan sorry, dia bukan macam Nurul Izzah punya pengaruh dalam PKR. Ataupun dia bukan macam Lim Guan Eng, anak Lim Kit Siang punya pengaruh dalam DAP. Dan dia bukan macam Taufik, Doktor Palsu Taufik tu, anak speaker punya pengaruh dalam PKR. Kan? PKR kan? Right? Dr. Taufik tu yang bapak dia speaker tu.
So anak-anak dia orang ni ada banyak pengaruh dalam parti yang dia orang pegang. So dia assume dalam UMNO pun macam tu. Anak Najib ni dia cakap ni mesti UMNO ikut. Sebab tu Anas, bila Ngan Komeng cakap macam tu, ramai anak-anak muda sanggup balik sebab diorang nak Ngan Komeng tu letak jawatan. Silap besar kau Ngan Komeng kan. Kau buat lagi statement macam tu. Dah lah. Okey Anas, kau nampak dia dah cakap macam tu. Projek kau yang apa nama kios bunian satu. Lepas kios bunian kau nampak tak yang projek apa tu perumahan dekat Penang yang color dia sama sebiji seperti kios bunian tu. Dia buat projek macam tu guys. Kau tak kena gelak kau buat lagi statement bodoh macam tu. Dan kita tahu Ngan Komeng ni dia memang adalah salah seorang menteri yang tak guna, yang suka buat statement-statement bodoh. Dan satu lagi dia juga menteri tak perform. Dia tak perform pada rakyat tapi dia perform pada pemaju ni. Ngan Komeng dia buat lawatan ke Singapura. Konon nak ikut polisi Singapura buat perumahan rakyat. Lepas tu dan baru-baru ni 2-3 bulan lepas dia cakap benda yang sama, nak belajar daripada Singapura. Tapi aku nak beritahu kat korang tak ada apa satu dia belajar dekat Singapura. Kalau apa dia buat dekat Singapura tu, engkau dah boleh tengok dia buat. Dia tak perlu buat kat kampung benda tu. Dia hanya perlu buat dekat bandar-bandar besar. Dia pergi Singapura tu cuti-cuti Nas. Cuti-cuti. Lepas tu aku nak tahu apa dia buat. Boleh claim. Tak, dan tu kau tahu tak, dan tak ada pun kerajaan Singapura, dan kau tak dengar pun kerajaan Singapura kata kita mendapat lawatan daripada menteri Malaysia yang mahu belajar daripada Singapura. Singapura dan Malaysia akan bekerjasama membuat projek dekat KL ni untuk memastikan urban development. Tak ada kan? Tak ada. Tapi kau tahu tak masa bilanya ada kan geng DAP ni selalu kata Singapura ni bersih, hebat, bagus, kita kena contohi Singapura. Hanya masa Najib buat HSR. Ya. Singapura agree dengan Malaysia untuk join development bersama apabila Najib buat kereta api laju. Ya. Yang dituduh sakau tu. Yang dikatakan tak ada benefit. Yang Tony Puah kata tak ada benefit pada rakyat. Tapi Singapura kata ada. Dan seekor lagi penipu. Korang jangan terlepas pandang. Nama dia Azmin Ali. Pasal ketika projek itu dibatalkan, kau boleh cari kat news. Azmin Ali kata dia berjumpa dengan Menteri Singapura untuk batalkan projek itu. Ingat tak? Masa tu Azmin Ali Menteri Ekonomi. Kau tahu Singapura punya pihak kata apa? Tak ada, kita tak ada pun dapat visit daripada Menteri Malaysia. Tu Azmin Ali. Jangan bagi orang macam Azmin Ali ni naik juga dalam politik kan? Benam. Betul. Benam. Lepas tu, okey. Minggu terakhir ni kita cerita pasal minggu terakhir ni Anas. Kau ni kan Pakatan Harapan, aku tak faham apa yang sebenarnya diorang ni buat. Diorang ni dia macam mungkin masing-masing untuk berebut jadi popular ataupun berebut dikecam Anas. Samsul Iskandar. Dia buat Vildo pula. Video. Sorry guys. Aku sebut Alamak, astagfirullahalazim. Samsul Iskandar. Video nak sebut. Tak apa video. Faham. Dia buat video. 2 video kan? 2 video. Talqin. Tapi lawak tu. Aku tergelak-gelak aku tengok. Dia buat video talqin guys. Lepas tu dia buat video talqin tu. Okey, itu satu. Satu Lepas lagi. tu dia dalam tu dia kata kalau diberi 100 mintalah 500. Hello Samsul Iskandar, engkau lupa ke? Engkau tu diberi USD tapi kau minta pound sterling. Tapi video tu lawak siapa? Tapi video tu memang lawak gila. Dan dia memang orang kata itu adalah salah satu sebab kenapa orang bengang ada juga. Ada video satu lagi yang dia nyanyi tu. Yang tu yang mana Ada, dia bawa bendera Pakatan Harapan dia. Ya, yang tu satulah. Lepas tu okey, video tu yang talqin tu memang adalah sangat video tu kelakar. Okey, video tu kelakar. Sebab aku rasa dia buat video tu pun pasal lepas dia kena kantoi yang isap curut tu dekat. Kau ingat tak dia kena kantoi? Ya, betul lah. Dia isap curut kan. Okey, yang tu okey lah. Dia bengang sebenarnya kan. Okey lah. Dia dah buat video tu. Dia buat video talqin kan. Video talqin tu satu hal. Lepas tu, bila dia dah upload video tu, dia pergi delete video tu, Anas. Tapi orang rakam lah. Orang rakam. Dia pergi delete video tu. Maksudnya apa? Itu adalah baggage kepada Pakatan Harapan. Kalau tak dia biar je. Tapi dia ni orang yang dekat dengan Anwar. Okey. Kau tahu tak, kalau lah Anwar merasa kan yang penyakawan, orang yang terlibat dengan rasuah apa semua ni memang tak guna dalam PKR, Anwar akan perintahkan disuruh senyap. Bila aku tengok dia masih bergentayangan di mana-mana dan muncul video-video lawak macam tu kan. Kan? Tapi memang aku lah lawak lah video dia. Memang aku gelak sial. So bermakna apa tau? Bermakna sebenarnya Anwar ni bukanlah serius nak melawan orang-orang yang korup ni. Sebab apa aku cakap kau, kalau lah Anwar rasa dia liability, first Anwar akan bagi amaran. Samsul, aku tak nak pun nampak engkau macam ni, kau dah melanggar ni. Lepas tu ataupun kalau Anwar baik, kalau Anwar tak nak bergaduh sangat dengan Samsul sebab dah baik, Samsul, Ana
Kan dia orang kan geng Islami. Ana nak bagi tahu ente. Ente sekarang dah ada kes. Jadinya Ente duduk diam-diam. selesaikan dulu ente punya kes. Ente jangan terlibat dengan apa-apa PKR punya ni kan. Lepas tu Samsul pun ya saya kan dia ada usrah-usrah betul tak? Ya, geng-geng usrah je. Tonggang lah agama sikit. Cakap kat Samsul benda ni berdosa, haram. Tak boleh ketika Rasulullah dulu. Kan diorang ni. Ada lagi. Aku baru teringat bila aku sebut pasal Rasulullah ni. Baru ni tonggang agama. Dia orang tonggang agama macam mana? Kau tahu ada seorang ustaz daripada Amanah. Ni lagi best. Punca kalah. Okey, cepat. Masa awal kempen. So dia kata bulan Muharram. Dia kata. Sempena bulan Muharram, sebab bila kau dah dengar Amanah, bila aku kata parti Amanah, dengan sendirinya kau kena gambarkan babi ternak di AP. Okay. So, dia adalah parti berteras agama. Jadi dia menonggang. Kau tahu, tapi gila babinya tonggang geng. Memang geng gila, songsang gila.